Sesi penerangan kemasukan ke Universiti Islam Melaka dengan menggunakan saluran Apel A. Unimel menerima kemasukan pelajar di peringkat sarjana muda dan sarjana dengan saluran Apel A. Apa itu Apel A? Apel A ialah salah satu cara kemasukan ke IPT khusus untuk pelajar yang sedang bekerja tanpa perlu mengambil kira kelayakan akademik terdahulu tetapi hanya mengambil kira pengalaman kerja terkumpul. Dengan Apel A, pelajar boleh menyambung pengajian ke satu tahap lebih tinggi berbanding tahap pengajian sedia ada. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai kelayakan akademik SPM tidak perlu menyambung pengajian di peringkat diploma tetapi boleh terus melompat ke satu tahap yang lebih tinggi iaitu menyambung pengajian di peringkat sarjana muda. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan STPM ataupun diploma, mereka boleh melompat satu tahap lebih tinggi untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana. Apakah syarat untuk menyambung pengajian melalui saluran Apel? Bagi pelajar yang ingin menyambung pengajian di peringkat sarjana muda, hanya memerlukan kelayakan mempunyai pengalaman kerja dan berusia 21 tahun. Bagi pelajar yang ingin menyambung pengajian di peringkat sarjana ataupun masters, syarat kelayakan ialah mempunyai STPM atau diploma, mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan serta berusia sekurang-kurangnya 30 tahun ke atas. Bagaimana cara untuk mendaftar di Unimel dengan menggunakan saluran Apel? Unimel bekerjasama dengan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Sebelum mendaftar di Unimel, para pelajar yang bakal mendaftar perlu melalui penilaian Apel yang dikendalikan oleh pihak UPNM. Tempoh penilaian berlangsung sekitar 2 hingga 6 bulan. Selepas berjaya mendapat sijil kelulusan Apel, barulah pelajar boleh mendaftar pengajian sama ada sarjana muda ataupun sarjana di Unimel. Untuk pertanyaan lanjut mengenai kemasukan ke Unimel secara saluran Apel A, sila berhubung dengan nombor yang tertera.